Mana baru masuk? Hello. Korang take love dulu korang. Take love banyak-banyak sikit awaknya. Mango dah nice. Thank you babe. Satu spin untuk mango. Thank you mango. Macam mana nak? Tak ada kelas dek. Saya bukan cikgu dek. I tak buat kelas ya. One minute, sit down. Thank you. Terima kasih. Yang lain tolong tag love korang. Tag love banyak-banyak sikit. Lepas tu bantu sawai-sawai guys. Finally. So begitu. So boleh bagi. Kejap. Cantik lah box. Thank you korang. Mana baru masuk? Hi. Hello. Top 5 korang. Top 5. Korang kena laju-laju sikit. Tolong tag love. Tolong sawai-sawai. Sekali ada orang sawai, I buat flying kiss. Semoga murah rezeki. Semoga urusannya dipermudahkan selalu ya. Oh tiba cakap Indo ni. Tapi saya Malaysia guys. Lepas selalu banyak live orang Konoha masuk tau. So lepas tu anak I pun kan selalu tengok YT bahasa Indonesia. So aku macam thank you baru masuk. Hi. So kalau ada gift dapat flying kiss kan. Siapa yang bagi gift lah. Yang tak bagi tak dapat. Nintendo OPS. Yang cakap ada kelas tu, ya, fake account babe. I tak buat kelas. That's not my style. Thank you. Asal cek dia terapung. Dia macam special sikit kan? I know. Thank you baru masuk. Hi. It's okay Fah, it's okay. I know you tak tahu kan, so you tanya lah. Sebab serabut kalau I report polis pun, I rasa polis tak layan kes-kes macam ni sebab I ni orang biasa je. And banyak gila orang kena scam. Like for real though, banyak gila. So satu benda you kena tahu kan. Lepas tu I takkan DM orang. Bukan nak belagak ke apa tak, bukan. I tak DM orang. Orang yang akan tanya dulu. Lepas tu baru I
Tak pernah DM orang promote VC ke apa ke. Yelah ada pun akaun bank kan. Akaun bank yelah itu second account lah. Thank you baru masuk, hi. Thank you Cik Anaki. Danish, nak kena block ke Danish? Thank you Danish. Alamak. Tak berminat sangat panggil Danish ni tapi tak apalah. Satu spin untuk Danish. Thank you babe. Thank you so much. Enam kali turun naik kerusi. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Danish jangan annoying macam tu lagi Danish. Saya kata I block. Sebab komen-komen you sangat annoying. Saya jenis kalau nampak komen annoying sikit, I memang block je. I tak nak mengganggu I punya streaming lah gitu. Baik, kita masuk live orang, masuk tempat orang biar beradab lah macam tu. Let us all be civil guys, okay? Kita kena ada adab lah macam tu. Selamat malam. Sekarang 2:37 pagi. Mungkin live saya pukul 3:30. Lain macam bos, adalah serius.